Okey, hari ni kita draw ninja. Tapi bukan ninja biasa lah. Saya nak buat ninja ni dia cyborg ninja. Dia macam separuh robot, separuh manusia. Design kostum dia pun dia nak bagi dia modern sikit lah. Dia pakai hoodie. Okay. So macam ada hoodie lah. Okay, macam Assassin's Creed kan dia pakai hoodie kan. Ninja Assassin macam tu. Inspired dengan ninja campur cyberpunk sikit. Campur apa lagi? Assassin's Creed. Alright. So kita buat mata dia. Mata dia ni dia macam robot lah. Okay. Glowing macam tu. So very dark punya metallic punya material lah. Muka tapi dia pakai mask. Ninja kan, ninja pakai mask lah. Okay. Tutup muka dia. Ini mask dia. Nampak si hidung dia. Okay. Kat sini potong dia. Saya hitamkan semua. Supaya nampak lagi misteri. Okay. So ni dia bahagian tepi, jawline dia. Dia nampak. Okay, ni hood dia. Right. So kita extend sikit hood dia supaya nampak air kembang. Okay, lagu dia ini tepi dia lah. Nampaknya ini. Okay. So ni bawah dia. Dia tak leher sikit. Dia define dia punya neck. Okay. So ni hoodie. Kita buat sikit lagi hoodie dia. Extend sikit kat bawah tu. Dia macam ada collar lah. So dia hoodie dia ada collar. Right. So biasanya kalau saya buat character design, saya suka draw muka dulu. Sebab muka ni dia ada personality kan. Kita boleh define personality sesuatu watak tu dengan melalui muka dulu lah. Head design dulu lah. Right. Alright. Dah siap dah kita punya head design. Okay, ni untuk third quarter view. Third quarter view. Third quarter. Right, nanti kita akan buat lagi dia punya front view and side view.